Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni kita baca kitab Pelita Penuntut. Ini beberapa perkataan pada menyata maksiat-maksiat hati. Ketahui olehmu bahawasanya sifat-sifat yang dicelakan pada hati itu amat banyak. Sifat-sifat tak molek hati ni banyak, ya. Walaupun dalam sebuah kitab dia cerita 10 je, ya, sifat mazmumah, tapi hakikatnya dia banyak. Dan bermula kaifiat mensucikan akan hati daripada kehinaan itu amat panjang. Dan jalan berobat padanya itu dalam. Dan sungguhnya terhapuslah sama sekali oleh amalan-amalannya dan ilmunya kerana lupa makhluk daripada diri mereka itu dan ghalib mereka itu dengan perhiasan-perhiasan dunia. Manapun dia penyakit hati ni banyak, ya? Dan cara nak merawat pun payah, tak mudah. Kalau kita demam mudah je, makan Panadol baik. Tapi kalau masalah maksiat batin ni nak berobatnya payah. Dia sebut dalam ni jalan berobat padanya itu dalam. Mana dalam tu kena pergi payahlah nak berobat. Abah pernah terdengar juga, dia kata kalau kita sakit zahir ni, demam apa, hospital banyak. Tapi sakit batinnya, doktor yang boleh merawat sakit batin tak ramai. Dan doktor yang boleh rawat sakit batin ni juga, dia biasa dia akan rawat anak murid dia. Dia tak rawat umum untuk orang ramai, dia rawat anak murid dia dan pengikut dia saja. Itu yang payahnya untuk kita rawat masalah sakit batin. Sakit batin ni juga kadang-kadang terkait dengan gemar pada perhiasan dunia. Minat sangat pada kelebihan keindahan dunia. Dan sungguhnya dipanjangkan bicara demikian itu sekalian pada kitab Ihya Ulumuddin. Mana bab penyakit batin ni banyak dibahaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada rubu' al-muhlikat dan pada rubu' al-munjiat. Abang tak faham lah putar Arab ni, tapi biarlah deh. Dan tetapi ditakuti akan kamu sekarang daripada 3 perkara yang ialah setengah daripada, dia tulisnya lawati. Lewati ni lewat hati dan cemarnya. Lewati ni macam kekotoran juga ni. Kekotoran hati dan cemarnya, yang ialah yang ghalib atas ulama-ulama fiqh ini masa supaya engkau ambil daripadanya akan ketakutan engkau, kerana bahawasanya pada diri itu yang membinasakan. Dia cerita sini kadang-kadang maksiat batin ni bukan berlaku pada orang jahil saja. Maksiat batin juga berlaku pada ulama-ulama fiqh, ya, yang cari ilmu untuk cari kemegahan dunia. Walau ulama, tapi apabila dia niat untuk dapat kelebihan dunia, itu salah satu maksiat batin. Ramai semua ulama yang seolah perdagangkan agama untuk dapat kelebihan dunia. Kerana bahawasanya pada diri itu yang membinasakan, dan ialah ibu-ibu bagi perhimpunan daripada lewati dan cemar-cemar yang lain daripadanya. Dan bermula 3 yang tersebut itu ialah dengki, riak dan ujub. Maka istihad olehmu pada mensucikan hati engkau daripadanya. Maka jika kuasa engkau atasnya, maka engkau ketahuikan kaifiat ketakutan daripada yang laginya, daripada rubu' al-muhlikat. Maka jika lemah engkau daripada ini, maka engkau daripada yang lainnya terlebih lemah. Dan jangan engkau sangka akan bahawasanya engkau sejahtera dan niat yang baik pada ketika belajar ilmu. Walau ada pada hati engkau itu sedikit daripada dengki dan riak dan ujub. Dia mula ni daripada mula kita belajar ilmu lah dah. Kita belajar al-munjiat tu yang keji.
Benda keji. Munjiat. Itu benda yang kotor kan? Benda kotor. Kotor dan keji. Dia anak beranak dia belakalah cemar dia di sini. Kadang-kadang mosak batin bermula pekat awal kita nak belajar lagi dah. Kadang kena niat tak betul. Niat kena belajar nak dapat kemegahan dunia. Dia mula di awal tu dah. Jadi kalau dia mula belajar dengan niat macam tu, walau berilmu pun niat tu payah nak lari, hilang di hati kita lah. Pasal kita niat asal untuk dapat kelebihan dunia. Pasal dia ulang, jangan kau sangka akan bahawasanya engkau sejahtera dengan niat yang baik pada ketika belajar ilmu. Niat baik dah belajar ilmu tu. Walha ada pada hati engkau itu sedikit daripada dengki dan riak dan ujub. Mana dalam belajar ilmu ramai-ramai tadi, kadang-kadang tengok orang lebih pada kita, mari dengki ke hati. Kita tak sedar kadang betul selit dalam hati kita. Kita tengok orang lebih pada kita, kita start iri hati. Jaga molek benda tu. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa hati kita dipenuhi dengan sakit batin. Kita tak sedar. Banyak kita tak sedar, tu masalahnya. Dan kita dah rasa kita baik seumur lah. Sungguhnya bersabda Nabi SAW, artinya 3 perkara yang membinasakan loba, yang ditaatkan dan hawa yang diikutkan, dan hairan seorang dengan dirinya. Loba yang ditaatkan, hawa yang diikutkan, dan hairan seorang dengan dirinya. 3 perkara. Ya? Mana sifat tamak tu kita taat ni, sifat tamak kita. Ya? Loba ni lebih macam tamak lah. Dia taatkan. Hawa yang diikuti, nafsu kita. Nafsu kita ikut sangat kehendak nafsu. Pasal tu kita patut berusaha untuk kawal nafsu dia sekarang. Dia kecil kalau boleh, didik anak-anak supaya kawal nafsu. Jangan ikut nafsu sangat. Nafsu akan merosakkan kita. Kemudian ada ketika kita heran, takjub dengan diri sendiri. Kalau dia kecil, kita boleh nombor 1 seumur. Sampai ketua pun kita rasa kita maksud hebat lah. Kita rasa kita hebat. Ada pun bermula dengki itu, maka ia tercawang daripada loba, kerana bahawasanya yang penyayang itu ia yang sayang dengan barang yang pada tangannya. Faham tak ni? Bahawasanya yang penyayang itu ia yang sayang dengan barang yang pada tangannya atas yang lainnya. Mana dia sayang, benda tangan dia sayang. Ayat gitu makna je. Hak tangan dia sayang. Lebih pada hak ada pada tangan orang lain. Dan yang peloba itu ia yang sayang dengan nikmat Allah Ta'ala atas hamba-hamba Allah, padahal ia pada kadung kudratnya, dan tiada pada kadung seorang itu, maka lobanya terlebih besar. Faham? Mana dia ni, dia pandang nikmat yang boleh dapat. Nikmat orang lain dapat, dia tak dapat, dia deki. Dia loba dengan nikmat orang lain. Nikmat dia tak rasa apa dia. Walau dia kaya dah sekalipun, kau tengok orang kaya pada dia loba hak nung. Oh ni teruk lagi ni. Kau boleh nak sama dia nak orang tu dapat, atau nak biar kata mampu. Nampak tak? Hak loba ni, tamak ni bahaya lagi. Makna dia gitu lebih kurangnya. Dan bermula yang dengki itu jadi kesusahanlah atasnya oleh memberi nikmat Allah Ta'ala atas seorang hambanya daripada segala hamba-hambanya. Orang suhati pada orang dapat nikmat dah. Orang dapat nikmat dia suhati. Tang raya lah tentu. Tang raya lah. Tang raya. Tang raya. Apa? Rumah comel ada sofa baru. Yang pentingnya kita deki dengan nikmat orang dapat. Itu masalah kita. Dengan nikmat ilmu atau harta atau kasih pada hati-hati orang atau satu habuang daripada sekian habuang-habuangnya, hingga bahawasanya kasih ia akan kehilangan daripadanya. Dia nikmat tu sama nikmat ilmu atau nikmat harta benda atau nikmat apa saja nikmat,
kita kalau boleh nak biar hilang nikmat tadi. Bahawa kasih ia akan kehilangan daripadanya suka cita kalau orang tu hilang nikmat. Pasal tu kadang-kadang ada gak setengah cerita tu, kalau kita ditimpa musibah dan cerita kat orang sangat, kadang-kadang orang kau suka. Faham tak? Kita boleh cerita kepada orang yang boleh dipercayai. Dan itu pun kita tak tahu siapa yang boleh kita percayai. Ada setengah orang, kita ditimpa musibah, dia suka. Dia tak bersimpati. Apabila kita dapat nikmat, dia deki. Tu masalah kita dalam hidup ni. Pasal tu kadang-kadang macam tadilah, kalau dapat nikmat pun, walaupun ayat Quran suruh kita sampaikan cerita nikmat kita pada sesama manusia. Di dunia sekarang nampak, kalau kita cerita, orang akan deki dengan kita. Kalau kita terima bala, orang akan cerita, orang akan tepuk tangan pasal kita kena bala. Bukan semua manusia simpati dengan kita. Setengah tak simpati langsung. Dan jika tiada hasil baginya daripada demikian itu, muslihah sekalipun, dan ini sehabis-habis cemar dan lewat, maka kerana itulah sabda Nabi SAW. Mana walaupun orang dapat satu benda tadi, kita tak perlu pun. Kita deki juga. Apabila orang dapat, kita dapat juga. Itu panggil manusia. Payah manusia pelik-pelik. Kerana itulah sabda Nabi SAW. Bermula dengki itu memakan ia akan kebajikan seperti bahawa memakan oleh api akan kayu-kayu. Hasad dengki tadi dia kata itulah macam api makan kayu kering. Sekejap je habis kayu kering tadi. Mana makan pahala kita. Kerana dengki, habis hilang pahala kita. Terbakar habis. Dan bermula orang dengki itu ialah yang diseksa akan dia, yang tiada dikasih belas akan dia, dan sentiasa ia pada seksa yang berkekalan pada dunia ini, kerana bahawasanya dunia ini tiada sunyi ia seumpama hidupnya daripada makhluk yang banyak daripada taulan-taulannya dan yang berkena-kenanya daripada mereka yang beri nikmat Allah Ta'ala atas mereka itu dengan ilmu atau harta. Dikata orang deki ni ialah yang diseksa akan dia. Mana Allah tak siam belah pada orang sifat macam ni. Seksa yang berkekalan pada dunia. Pasal orang deki ni sebenarnya, seksa macam mana? Orang deki hidup dia serabut. Dia tak akan tenang. Dia tak boleh tengok langsung orang. Sakit hati je. Nak marah pasal Pak Mak tu beli kereta baru. Dia beli kereta baru je. Marah dah. Pak Mak tu buat rumah besar baru. Deki. Jadi kita tengok rumah tu sakit hati. Nak marah. Oh, itu tak ada buat apa kita. Jaga malik. Kalau ada benda tu dalam hati-hati kita, belajar rawat. Cuba bersihkan benda tu. Ingat bahawa dia dapat nikmat tadi ada kurnia Allah SWT. Mana kalau kita nak, kita minta dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri, jangan marah Allah Ta'ala. Jangan marah Pak Mak. Pak Mak Allah Ta'ala beri. Pak Mak Allah Ta'ala beri. Kita nak minta. Allah Ta'ala nak beri, jangan marah Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala beri nikmat kita banyak sangat dah. Soalah sedut udara tu, sudah bayar ke tak? Berapa sebulan bayar? Sedut udara? Tak. Mandi sungai, minum air sungai, mandi sungai zaman dulu. Kita tak bayar. Free je air tu. Berpuluh tahun Aki duk mandi kat sungai tu. Tak pernah bayar. Nikmat Allah Ta'ala banyak sangat dah Allah Ta'ala beri kita. Jadi kalau dia beri Pak Mak tu, itu Pak Mak lah. Kita tak dapat sepelik, deki lah. Setakwe. Nikmat tadi kata dengan ilmu atau harta atau kemegahan, maka sentiasa ia pada seksa yang berkalang pada dunia ini hingga matinya. Mana orang deki ni hidup susah sampai mati. Saya mati. Kalau tak berobat deki tadi, seksa sampai mati.
Dan kalau ada deki gini, hidup serabut, darah mudah naik, darah tinggi. Dan bermula seksi akhirat itu terlebih bersangatan dan terlebih besar, bahkan tiada sampailah oleh seorang hamba kepada hakikat iman. Selama tiada kasih ia bagi sekalian muslimin, akan bangga kasih ia bagi dirinya, bahkan saiganya. Mana dia kalau atas dunia orang deki ni, deki ya kita macam buat deki tau. Orang deki ni dah dunia hidup menderita, tak bahagia. Akhirat seksa berat lagi. Ya? Seksa akhirat berat lagi. Bahkan dia kata tiada sampai oleh seorang hamba kepada hakikat. Sini. Orang deki ni kata tiada sampai oleh seorang hamba pada hakikat iman selama tiada kasih ia bagi sekalian muslimin, akan bagi kasih ia bagi dirinya. Mana orang yang tak kasih orang Islam lain, sebagian dia kasih diri dia, tak sempurna iman. Iman tak sempurna, tahu? Tapi berapa ramai kita kasih orang sama kita kasih diri kita? Apa dia? Ada sini. Ya. Ya lebih kurang gitu. Hadir kat Quran. Ingat. Bahkan saiganya bahawa menyamai ia akan mereka itu pada kesukaan-kesukaan dan kesusahan, kerana bermula sekian muslim itu seperti berbentuk yang satu, berikat setengahnya akan setengahnya, dan seperti tubuh yang satu, apabila jadi sakit satu anggota daripada saya jadi tersakit sekian tubuhnya. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.